Okay guys, kalau selama ni aku pakai mic Boya ni, aku clip dekat mana-mana, collar ke ataupun kat tali macam ni kan. So aku ada satu lagi gadget, iaitu adjustable lanyard with magnetic plate daripada Boya guys. So jom kita try buka. Ini apa benda? Ni rantai guys. Tapi bukanlah rantai emas ke apa. Ni rantai untuk mikrofon. Okey. Nampak? Ni dia punya ni. Okey. Bismillah. Kita buka. So dia rantai macam ni. Dia ada silika gel kat dalam. Ni dia punya rantai. Rantai dia simple je guys. Rantai dia ada magnet dekat sini. Ok, kau boleh tengok. So kat sini kita boleh adjust panjang pendek dia. Dia boleh adjust. Kita pakai. Contohan kita pakai ni. Lepas tu kita masukkan ke dalam baju kita. Nampak? Tiba-tiba dah melekat dah. Kita masukkan ke dalam baju. Dalam baju kita pakai. Contoh macam ni kan. Lepas tu mic Boya ni dia ada besi tau belakang tu. Korang just lekatkan macam ni saja. So rantai ni korang boleh sorok ataupun adjust. So mic kita dah melekat kat sini. Siapa-siapa yang berkenan untuk beli, boleh tekan link dekat bawah macam biasa. Barulah nampak style sikit guys. Kan? Kena pakai rantai yang ada magnet. Okay. So mic tu tak adalah terlalu dekat. Kalau aku clip dekat leher sini, dia dekat kan. So yang ni kita boleh adjust. Nak rendah sini ke ataupun atas sikit ke. So aku rasa macam ni pun dah ok. Ok guys, siapa-siapa yang nak beli boleh tekan link kat bawah. Murah je benda ni, tak sampai RM20 pun. Kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Bye.